Kebanyakan orang dah ada akaun bank, akaun tabung haji, akaun ASB, tapi ada satu lagi akaun yang ramai orang belum ada. Akaun emas Gap Public Gold. Akaun emas ni sama juga macam akaun bank yang lain, bezanya kita simpan dalam bentuk gram emas. Dengan akaun ni kita boleh simpan emas serendah RM100 saja. Ada 100 simpan 100, ada 200 simpan 200, tak ada masalah dan dia tak ada komitmen bulanan. Tuan-puan boleh simpan banyak mana saja yang tuan-puan nak, ikut bajet tuan-puan. Tuan-puan nak simpan 1 gram pun boleh, tak ada masalah. Dan tuan-puan boleh keluarkan dalam bentuk emas fizikal, sama ada gold bar ataupun dinar, serendah 0.5 gram sampailah 1 kilogram. Untuk dinar pula tuan-puan boleh keluarkan 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Jadi sekarang ni dah tak ada masalah dah untuk kita mulakan simpanan emas. Kalau dulu ya, emas ni untuk orang kaya saja sebab emas ni memang mahal daripada dulu. Tapi sekarang dah tak ada masalah dah untuk kita simpan emas sebab semua orang boleh simpan emas dengan akaun emas Gap Public Gold ni. Student pun boleh, pekerja swasta, pekerja kerajaan, pesara, semua boleh simpan emas dengan Public Gold. Tuan-puan konsisten simpan minimum RM100 sebulan dalam bentuk emas. Dalam masa 12 bulan tuan-puan akan ada at least 2 gram dalam masa setahun. Berdasarkan 20 tahun yang lepas, harga emas meningkat sebanyak 10% setahun secara purata. Tuan-puan simpan 2 tahun, tuan-puan dah untung 20%. Tuan-puan simpan 5 tahun, tuan-puan untung 50%. Simpan 10 tahun, tuan-puan untung 100%. Lagi banyak kita simpan, lagi lama kita simpan, lagi banyak keuntungan kita. Kalau kita simpan duit ni makin lama makin susut nilai tuan-puan. Jadi cepat-cepat tukarkan simpanan tuan-puan dalam bentuk emas. Untuk jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas, tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Untuk jangka masa 2 tahun dan ke bawah, simpanlah dalam tabung haji dan ASB tu. Siapa yang berminat nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, sila rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu sampai kaya dengan emas. Dapat sesuatu, teruskan follow saya.